Welcome back my YouTube channel Wanas Masonry. Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Abel dalam YouTube Wanas Masonry. Hari ni Abel nak unboxing auger auger brand daripada Ogawa. Jom. Okey ban, hari ni saya nak unboxing auger brand daripada Ogawa model SS580E datang dengan satu kotak macam ni. Ini mesin dan 3 mata saiz saiz 4, saiz 6 dan saiz 8. Hari ni saya akan ambil boxing. Jom kita tengok kat dalam. Okey? Dekat sini kita buka dulu. Dalam kotak macam ni bang. Sampai dalam kotak macam ni, dia bagi dengan saya keluar dulu bang. Alright. Akan datang satu buku manual book dan satu toolkit dia bagi sekali. Lepas tu abang akan dapat satu botol pembaca tuti. Inilah ibu dia bang. Alright. Mesin dia dekat sini bang. Masih lagi berbalut bang. Okey. Inilah barang dia bang. Dia siap dengan throttle dekat sini lah. Okey. Memang cantik bang. Lepas tu pula saya akan buka mata dia bang. Okey, untuk mata ni 3 saiz dia bagi bang. Selalunya abang-abang yang buat projek nak menggali tanah untuk tanam pokok ataupun tiang api, selalunya abang-abang kontrak pakai lah ni. Okey. Macam dekat sini pula mata saiz 4 ni mata saiz 4 saya akan buka. Dia bagi 3 mata bang. Sambil-sambil saya terus pasang lah. Alright. Okey. Ni satu mata saiz 4. Ni saiz 4 bang. Saya akan tunjuk satu-satu mata. Okey. Lepas tu yang ni saiz saiz 6 bang. Okey, yang ni saiz 6 bang. Saiz 6 dia besar sikit lah. Alright, memang sesuai untuk anak-anak pokok tu. Memang sesuai ni saiz 6. Dan satu lagi bang, saiz 8. Abang tak ikut orang. Ni adalah sekali bang, yang mata saiz besar lah. Alright, yang mata saiz besar ni ialah saiz 8. Okey, untuk abang-abang yang nak berkebun ke memang sesuai lah ni. Nak kata tiang ke memang sesuai. Dia ada 3 saiz mata. Abang boleh tengok dekat sini. 6, 8 dan 4 bang. Okey, cara nak pasang dia bang, dekat toolkit ni mudah saja bang. Memang mudah saja nak pasang dia. Yang ni pun 2 stroke engine bang. 2 stroke engine dekat sini dia dah bagi klik untuk lekatkan mata. Okey, ni dia dah bagi. Nanti abang terus masuk je macam ni bang. Sebelum isi minyak kan. Saya masuk mata yang besar dulu bang. Ni dia ada lubang dia dekat sini. Berapa? Klik ni masuk dekat sini bang. Masuk dekat sini. Sini pun ada lubang. Abang boleh tengok dekat sini. Okey. Okey, macam tu saja bang. Dan klik. Inilah cara pasang dia bang. Okey, nampak? Duduk macam tu bang. Nanti abang boleh cover dia dekat sini lah. Sebab throttle berada dekat sini bang. Sini throttle on off ada dekat sini. Switch on, switch minyak untuk kuatkan minyak pada dekat sini. Dan itu stroke engine.
Brand daripada Ogawa, yang ni lah cara nak menggunakan dia macam biasa, Yang ni tangki dia dalam 1 liter lebih. Alright, abang kena baca tuti lah macam biasa, tuti Ogawa pun ada. Untuk 1 liter minyak 20 ml tuti, 1 liter minyak 20 ml tuti. Abang baca, lepas tu abang baca dalam botol lain dulu baru masuk dalam ni, Lepas abang taruh masukkan minyak petrol, tu stroke engine kan. Ni abang pump, dia ada getah dekat sini, abang kena tekan lah. Alright, sampai minyak naik dekat sini. Apabila minyak naik dekat sini, ni cok dia, pastikan abang cok ke atas, abang tarik dia, pastikan dia hidup. Okey, dah hidup abang turun cok. Lepas tu untuk kegunaan dia dekat sini kejap. Okey, dan penjagaan dia pula abang macam biasalah, pastikan dalam karburetor tu tak ada minyak lah. Okey, pastikan dalam karburetor tu tak ada minyak untuk abang nak simpan, nak pakai bulan depan ke ataupun sebulan lagi ke. Okey. Kat sini pun kita dah ada sekali dengan tuti lah. Tapi ni harga ibu saja, bang. Tapi saya suka dengan tuti buat masa sekarang lah. Okey, cara mendapatkannya, abang boleh walk in ke kedai di Taman LTAT Bukit Jalil, ataupun abang boleh membeli dalam online seperti TikTok, Lazada, Shopee, semua kita akan masukkan link dekat sana lah. Alright, yang mana berminat tu boleh datang terus ke kedai supaya kita akan tunjuk cara penggunaan dia lah lagi cantik lah. Okey, semoga video ini bermanfaat bagi orang yang tidak tahu cara menggunakannya lah. Okey, jangan lupa like, subscribe dan komen. Okey? Support saya. Assalamualaikum.